Kalau saya bagi tahu 30,000 untuk kahwin boleh capai dalam masa 3 tahun je, percaya tak? Tapi kena tengok video ini sampai habis. Tips dia, pecahkan target 30,000 dalam masa 36 bulan. Target bulanan cuma 834. Bila pecahan kecil macam ni, otak rasa benda ni mampu dicapai. Tips yang kedua, guna 2 saluran simpanan. Jangan harap cash semata. Cash senang bocor. Buat 70% cash, 30% emas ataupun sebaliknya. Contoh, 834. 580 untuk cash dan 250 untuk emas. Yang emas ni jadi duit yang susah keluar. Dia akan paksa kita untuk terus konsisten simpan. Tips yang ketiga, automatikkan simpanan, set auto debit setiap hari gaji. Kalau harap nanti ada lebih baru nak simpan, memang tak akan menjadi. Biar sistem yang buat kerja. Tips yang keempat, tambah satu side income ringan. Target extra 300 hingga 600 sebulan. Contohnya, part-time edit video, COD barang, jual tudung, buat konten affiliate ataupun Grab. Side income ni bukan untuk hidup, tapi untuk capai 30k dengan lebih cepat. Tips yang kelima, kurangkan 20% lifestyle. Contohnya, kopi mahal, upgrade gadget yang tak perlu, ataupun kurangkan shopping ikut emosi. Kecil tapi konsisten. Boleh jimat 2,000 hingga 4,000 setahun. Tips yang keenam, simpan emas setiap bulan. Ataupun kalau mampu, boleh simpan 1 gram sebulan. Dalam masa 3 tahun, dah ada tabung keras yang tak terpakai. 30,000 ni bukan impian. Ia cuma matematik dan disiplin. Beg biru dah ada? Nak mulakan simpanan? Jom saya bantu. Simpan sikit-sikit, konsisten, lama-lama pasti jadi. Follow Syazah, kita belajar sama-sama.